Haji Husin bin Awangah, Pengurusi Persatuan Bekas Polis Malaysia Negeri Terengganu, selaku Naib Presiden Persatuan Bekas Polis Malaysia, dengan ini merasa kesal di atas tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang jelas menyokong langkah keselamatan terhadap negara Palestin. Tindakan tersebut sebenarnya tidak wajar pada pandangan pihak kami, kerana jelas kerajaan Israel ini bertanggungjawab di atas kemusnahan, pencerobohan tanah-tanah rakyat Palestin, pembunuhan secara ramai-ramai, dan juga menceroboh rumah-rumah rakyat Palestin dan juga menyerang negara Palestin pada bila-bila masa yang diperlukan. Sewajarnya rakyat Palestin ini dibela oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Tetapi malangnya saya melihat masih ada umat Islam di Malaysia ini yang menyokong kepada perjuangan Palestin. Yang menyokong kepada perjuangan Israel. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa mereka-mereka ini mempunyai satu motif ataupun tujuan tertentu. Kenapakah mereka sanggup menyokong kerajaan Israel ini? Jadi bagi kami sebenarnya Persatuan Bekas Polis Malaysia ini, khususnya di negeri Terengganu, tidak nampak apakah motif mereka yang sebenarnya. Apa yang kami lihat, ini adalah satu motif untuk pribadi ataupun untuk politik mereka sendiri. Kerana pencerobohan Israel ini jelas terhadap kerajaan Palestin. Jadi saya melihat tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seolah-olah mereka sudah tidak mendapat sokongan di negara sendiri. Jadi mereka perlu mencipta sesuatu di peringkat antarabangsa, khususnya dengan kerajaan Israel. Sebagai contoh, kenyataan ataupun pendedahan yang dibuat oleh koordinator BN Selangor baru-baru ini, di mana kerajaan PKR sendiri ada berhubungan dengan NGO-NGO Yahudi di negara-negara asing, iaitu di seluruh dunia. Jadi ini menunjukkan mereka tidak mempunyai sokongan yang begitu kuat di negara sendiri, di Malaysia ini. Mereka cuba mendapatkan maklumat-maklumat, mereka mendapatkan dana daripada luar negara, mereka mendapatkan teknologi-teknologi daripada NGO-NGO Yahudi ini. Jadi saya melihat ini adalah menjadi satu ancaman kepada negara kita. Dan ancaman ini perlu kita melihat lebih serius. Dan saya yakin dan percaya kerajaan perlu mengambil tindakan tegas dalam perkara ini. Bersama-sama saya pada pagi ini adalah pejuang-pejuang yang menuntut kemerdekaan Malaysia pada suatu ketika dahulu. Dan mereka-mereka ini tidak rela negara Malaysia yang merdeka pada hari ini, yang begitu aman, yang begitu selesa dengan keselamatannya, tidak sanggup negara ini diperkotak-katikkan oleh mana-mana individu berdasarkan ancaman keselamatan. Mereka tidak suka bahawa mana-mana pihak cuba mengganggu-gugat keselamatan negara. Kami tidak rela sebenarnya. Kalau kita melihat pada hari ini bahawa Malaysia adalah negara nombor 1 yang terselamat di Asia Tenggara. Malaysia adalah nombor angka yang ke-19. Negara ke-19 yang paling selamat diduduki di dunia. Ini menunjukkan negara kita selamat. Tetapi masih ada golongan di negara kita sendiri yang cuba mengganggu-gugat keamanan ini. Kami melihat perkara ini satu ancaman yang cukup besar kepada negara. Dan kami mendesak kerajaan supaya mengambil tindakan tegas
kepada mana-mana pihak yang cuba mengganggu gugat keamanan ini. Kalau kita melihat kenapakah negara kita menjadi tumpuan kepada pendatang-pendatang asing, ini menunjukkan negara kita dalam keadaan selamat. Ini menunjukkan negara kita dalam keadaan aman. Jadi sepatutnya kita rakyat Malaysia sama-sama menjaga keamanan, keselamatan negara kita yang begitu baik pada ketika ini. Jadi kami daripada Persatuan Bekas Polis sebagai bekas pasukan keselamatan yang suatu ketika dahulu bertukus lumuh, seolah-olah orang kata bergadai nyawa untuk mempertahankan negara. Jadi kami sekali lagi tidak rela di atas tindakan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menyokong tindakan ini, di mana mereka memerlukan bantuan daripada luar semata-mata untuk politik mereka. Jadi saya melihat sebagai contoh pada hari ini dalam sidang harian di mana Tuk Guru Nik Aziz menyokong kenyataan Tuan Haji Hadi Awang, Presiden PAS Malaysia, di mana beliau telah pun bersetuju ada hubungan ataupun membenarkan hubungan mereka dengan kerajaan Yahudi. Sedangkan dahulunya mereka melarang ataupun mengharamkan hubungan dengan kerajaan Yahudi. Tetapi sejak akhir-akhir ini mereka membenarkan balik. Jadi saya melihat perkara ini, kedudukan beliau ataupun pendirian PKR dan PAS ini tidak lagi konsisten. Motif penubuhan mereka sudah tersasar sebenarnya. Kerana pengikut ataupun komitmen beliau dalam negara sendiri sudah pun tergugat. Jadi mereka memerlukan sokongan-sokongan daripada luar. Kalau hari ini kita melihat golongan Zionis ini sentiasa memberi jarum kepada negara-negara supaya menimbulkan satu huru-hara dalam negara berkenaan. Inilah sebenarnya sikap pemimpin Zionis. Sebenarnya beliau ini adalah sebagai satu bisnes beliau di peringkat global, di peringkat dunia. Jadi golongan Zionis ini sentiasa memberi jarum kepada pemimpin-pemimpin pelapis atau pemimpin-pemimpin yang bakal memberontak dalam negara-negara berkenaan supaya beliau ataupun motif politik beliau akan tercapai. Jadi saya rasa tidak mustahil Datuk Seri Anwar menggunakan konsep yang sama untuk diimplementasikan di Malaysia ini. Jadi saya di sini saya mengambil kesempatan menyeru kepada semua rakyat di Malaysia ini, jangan sekali-kali menggadaikan maruah negara kita, menggadaikan keselamatan, menggadaikan keamanan negara kita yang kita kecapi pada hari ini dengan menyokong individu-individu ataupun menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kerana kita tahu bahawa motifnya adalah semata-mata untuk motif politik. Kalau kita lihat daripada rentetan-rentetan tadi, kita boleh persoalkan siapakah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebenarnya? Siapakah Tuan Haji Hadi bin Awang yang sebenarnya? Kalau di dalam negara sendiri mereka tidak mampu, tidak mendapat sokongan yang begitu padu daripada rakyat Malaysia, mereka perlu import sokongan daripada luar. Mereka perlu mendapat sokongan daripada NGO-NGO daripada luar. Kita jangan campur daripada luar, sebab ini boleh mengancam negara kita. Kita ada pilihan raya. Okey, bertanding tak ada masalah. Itu hak kita. Jadi kita adalah negara demokrasi. Siapa-siapa nak bertanding dalam pilihan raya pun boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan cuba sekali-kali menggadai maruah, menggadai keamanan, menggadai keselamatan negara semata-mata untuk tujuan politik. Sekian, terima kasih.